untuk bisnes kereta sewa ni, perlu ada kereta atau tidak? Ramai orang bertanya lah, kena ada kereta ke untuk buat bisnes ni? So sebenarnya, untuk buat bisnes ni tak ada kereta pun boleh, tak ada masalah. Patutnya aku letak natang ni dekat sini. Kan? Salah ni. Saya ingat nak buat live. Nak buat live lepas tu, jangan kena kipas. Baru nampak. Okay. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Boleh ke boleh? Boleh. Baru cun. Mana nak bagi orang nampak? Satu, marketing lah kan. Yang kedua, bila orang dah guna you punya servis tu, you kena bagi servis yang terbaik kepada pelanggan. Kita nak pelanggan ni dia suka dengan kita punya servis. Kita nak pelanggan ni dia repeat lagi dan dia bawa more customer. Bagi nampak tu bukannya sekadar marketing bagi orang nampak, tapi bagi orang suka dan orang tu bring more customer. Faham tak?